Aku dah peneman nak pergi rumah perampok ni. Kau pergi rumah perampok ni. Nampak yeah. Tolong, saya diserang oleh kucing. Tolong. Tolong saya, tolong. Weh. Tolong saya. Tolong saya. Banyak kucing. Nampak semua nampak ni. Nampak kan? So dekat Area Dungu ni nak menghala ke dia dekat kawasan Bukit Bauk. Dia ada rumah kucing tau sebenarnya kat sini. So aku singgah kat rumah kucing je. Aku sorang-sorang ya, tak ada siapa kat sini. Aku disambut mesra oleh kucing-kucing. Tengok ni. Penuh kucing nampak. Miau. Mai lagi nampak, mai lagi. Main lagi. Main lagi. Jadi kita pergi rumah kucing tu, turun sekok lagi nampak. Tak ada makanan lah. Ada makanan tapi takut tak cukup tak apa. Tapi kat atas yang ada kat orang. Bye. Jumpa kat atas nanti. Ada monyet juga kat sini. Ini ada kucing sedang berehat. Santai-santai. Ni tangga menuju ke rumah kucing. Ada bewok. Ada bewok, nampak tu ada bewok tu. Ada bewok. Ada bewok. Tu ada bewok tu. Aku dah peneman nak pergi rumah perampok ni. Kau pergi rumah perampok ni. Buka ke? Oh tutup. Ni ada unit rawatan rapi tapi kunci lah, tak boleh masuk kat sini kunci. Dan kucing-kucing dalam ni rasanya semua kucing-kucing sakit lah ni. Kucing-kucing sakit semua dalam ni yang dirawat. Ni pula unit pemulihan. Ni pun mereka dah sembuh sikit, mereka akan diletakkan di sini lah kot rasanya kan. Semua kat sini kucing-kucing yang ada. Ya, sat. Ya. Oh, jangan gaduh weh, jangan gaduh. Yang kat luar-luar ni semua sihat-sihat kot. Pula unit kucing bahagia. Ni tengah bahagia ni. Nampak duk panggil-panggil aku daripada tadi ni. Dia duk panggil aku daripada tadi ni, dia bahagia ni. Tapi kunci lah, tak boleh masuk. Macam mana? Kunci tak boleh masuk. Dah makan kau. Dah makan dah. Ni ada lagi sangka ni, buat keluarga bahagia.
buat keluarga bahagia. Ada juga kucing-kucing nampak. Miau. 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 Sekali kat sini dia ada ward rawatan ibu dan anak. Mungkin dia ada ibu dan anak-anak yang sakit kat sini. Miau. Betul bang? Betul ke? Oh buka. Oh, lihat sampai gua bang. Lihat sampai gua apa? Berdua. Okey. Oh, Hani buka tapi dia tengah rehat tadi, tu yang tak ada siapa kat sini tu. Oh. Orang biasa. Apa. Allah. Ni buat rawatan ibu dia tengah tak sihat ke? Tak. Yang ni yang untuk yang ibu-ibu bunting. Oh. Ibu bunting apa semua. Faham. Keluarga bahagia. Yang ni ada anak-anak bunting apa semua ni. Oh. Ni jantan semua. Ni semua jantan ni? Oh. Tu yang bahagia tu. Jantan ni tapi banyak yang sesama. Banyak semua? Sebab bulan lepas kita tangkap dalam 100 ekor. 100? Ha. 3 kali operasi. Oh. So tangkap mana-mana lah yang kat pasar-pasar. Yang kat oh. Jadi yang masuk itu hari pun banyak yang sesama. Oh. 3 kali operasi tu dalam masa berapa lama? Dia tergantung pada kawasan ni. Kalau kucing dah banyak kurang, kita ni lah. Oh, kurang tu sebab dia Kurang ambil. Oh. Ramai sebab kita pun bagi free adoption je. Oh ya ke? So maksud mana orang datang rasa nak adopt kucing dia ambil lah. Oh. Jadi dia boleh pilih lah. Ada rezeki lah kalau dapat yang baka pure ke apa ke. Dapat yang jenis aktif apa semua. Yang ni memang ni lah tengah rawat lagi ni, banyak sesama apa semua. Oh, faham. Tadi pun bagi ubat kena habis lah. Biasa lah tu. Faham. Yang tu dia jantan semua, lepas tu yang sana tu dia ada sesama sikit. Oh, yang ni okey lah ni. Yang ni okey. Makan dia orang dah ada makanan dah. Ada dalam tu memang ada. Tapi yang kat luar ni? Ni kita lepas. Oh, memang saja lepas lah. Memang setiap hari kita lepas dia pagi. Tapi lepas ni daripada bilik mana? Bilik yang ni. Bilik yang sana. Oh. Lepas tu ada jantan sekor 2 daripada bilik ni. Lepas tu yang bilik nombor 4 ni. Oh. Lepas tu malam kan masuk balik lah. Petang ni kita buat masuk balik. Faham. Tu daripada segi sumbangan bayaran semua tu? Bayaran tak ada. Oh tak adalah, memang free masuk. Masuk sini percuma lah. Tapi kalau daripada orang nak sumbang tu, sumbang apa je? QR sekarang kita ada problem. Oh. Kita tengah tunggu yang baru punya. Oh. Lepas tu kita tabung. Oh tabung ada lah. Tapi tabung cash lah. Cash lah. Lepas tu sumbangan kalau nak bagi peralatan pun boleh berkakas. Oh. Ni lah kotaknya. Jadi masuk dalam ni lah. Oh, nanti kita akan ambil ni, ni kita kira, lepas tu kita terus ni lah. Oh, faham. Yang kucing dalam ni? Kucing dalam tu yang ni. Oh. Allah, boleh ya? Oh, ni semua anak kecil. Oh. Semua ibu-ibu. Ya. Semua bertergabung. Oh iya ke? Faham. Faham. Ya. Yang ni semalam. Mana? Tengah hari semalam. Oh, ni tengah semalam baru lagi? Baru lagi. Oh, ni dah ada anak ni. Yang tu buta. Mana? Yang ni. Bawah ni? Oh, ni buta. Yang ni memang tak ada. Oh, ibu tak ada dah. Allah. Sebab yang ni sakit lagi. Kita tak boleh nak letak sekali tu takut jangkit. Oh, ni sakit ni? Sakit mata. Oh. Buat dia tahu. Faham.
Hari best ada 2 orang lah. Oh, ganti-ganti dengan dia. Oh. Yang ni pun dalam 3 hari ke 4 hari tu. Ni 3-4 hari. Tengah hari. Kita ni lah, kita tapis buat najis dia apa semua. Lepas tu kalau yang ada sentiasa ada tu memang kita sentiasa ni lah. Kita sentiasa buang ni lah. Dia pun basuh habis ni. Ni bekas ni apa semua. Naik bau sikit kan. Sebab dia bau ni. Dia lembab kan. Kalau musim panas tak ada bau. Ni pun tak bau sangat. Tak bau sangat. Ni setiap hari ni. Apa ni, bersihkan lantai apa semua, mop apa semua. Yang ni dah okey sikit yang ni lah. Ini yang paling ni. Yang ni lah, itu pun bagi ubat tadi habis orang. Dia boleh cakap. Cakap apa semua dia habis lah. Bagi ubat cacing, esok baru bagi ubat semua. Kita takut campur nanti kan. Habis dia. Tak ada bang, yang ni duit untuk abang makan-makan. Ni abang makan. Kalau abang tak abang tak tahu. Tapi saya memang nak bagi kat abang. Okey. Okey bang. Okey bang. Okey bagi bang. Assalamualaikum. Minggu lepas baru berapa? Betul ya? Dari Bangi. Oh Bangi. Dekat Bangi Avenue. Siapa kat Bangi? Ada kakak ipar. Oh. Faham. Tak ada kucing kat bawah bang Tak ada lah. Ada. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright guys, so kita dah sampai di daerah Pusat Santuari Penyu. Dia berada di Kertih, Terengganu. Dan aku kesini untuk join aktiviti pelepasan penyu, anak-anak penyu untuk hari ni. So dia bukannya buka hari-hari, dia tak buka hari-hari. Dia tarikh-tarikh tertentu sahaja. Hampa kena pergi dekat Facebook dia dan dia akan beritahu kat situ tarikh-tarikh yang tertentu. So kalau hampa ada dekat kawasan Kertih nak buat aktiviti ni, kena daftar menggunakan Google Form. Dia ada link dekat Facebook dia tu, register. Dan untuk dewasa warga negara RM10, untuk kanak-kanak warga negara RM5. So aku dah sampai ke sini. Sekarang menunjukkan pukul 3.30. So dia buka registration dalam pukul 4 macam tu. So kami akan register dulu, dia akan bagi briefing semua dalam tu. And then kita akan buat sesi pelepasan anak penyu untuk hari ni. This is very interesting. Orang kata apa, aktiviti yang aku buat sebagai pengakhiran kita punya travelog Dungun ni. Alright, so lagi setengah jam, kita tunggu dan kita akan masuk sebentar lagi. Alright, see you guys. Oh yeah. Alright guys, so dah boleh masuk dah. Kita akan masuk ke Pusat Santuari Penyu daerah Kertih, Kemaman, Terengganu. So inilah kawasan dia. Assalamualaikum. Ambil video sikit boleh ah? Boleh. Boleh. Alright. Buka kompat. Start go apa? Register pukul 4 sampai 5.30. Dalam pukul 6 kita ada briefing sikit, saya selalu pegang. Dalam 6 suku kita bagi pegang anak punya dulu. Dalam waktu 6.30 hingga pukul 7 tu kita lepas. Oh, okay, kita akan tunggu sampai habis registration dulu. Kita lepak kat kawasan-kawasan ni. Boleh bebas dulu. Betul, pukul 6.30 baru dah lepas lah. Betul. Faham. Surau ada belakang. Surau belakang. Warna pink ada surau. Faham. Okay, boleh. Ni saya bayar kat sini lah. Ada booking kan? Ada booking. Dan ni lah package activity dia kan. Bayaran dia, okay. RM10 bayar cash lah. Okey, itu saja Okey, baik, terima kasih. So, dia akan bagi stiker macam ni untuk hampa pakai, menandakan hampa dah register untuk pelepasan anak penyu.
Dia ada veranda dekat sini, boleh lepak-lepak mat. Ini Leno tu bang ni. Penyu agar. Ini penyu karah. Diet span karang lembut. Penyu lipas. Udang, ubur-ubur dan siput. Selamatkan penyu, khazanah kita. Alright, bilik ni adalah bilik untuk mereka bagi briefing dekat siapa-siapa yang main kat sini. Dia akan bagi briefing macam mana nak pegang penyu, macam mana nak lepas penyu, what not lah, segala information pasal penyu dia akan explain kat sini. Dan dia akan start, aku salah pukul 5 kot if I'm not mistaken, dan lepas penyu akan start pukul 6.30 hingga pukul 7. Cuma registration dia akan start daripada pukul 4 sampai 5.30. So lepas register, tunggu kat sini lah. Dia akan ada briefing dan dia akan bagi penerangan dan kita boleh lepas penyu tu. So lebih kurang pukul 7 baru settle aku aktiviti aku untuk hari ni kan. So let's wait guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okay, first selamat datang ke Pusat Sentori Penyu Daerah Kelten. Okay, sebelum ni ada pernah datang Tak ada gap first time Okay, first time Okay, Pusat Sentori ni ditubuhkan pada tahun 1997. 1997. Okay, masa mula-mula kita buka ni, kita hanya menerima 50 hingga 60 pendaratan penyu sahaja. Tapi alhamdulillah, makin meningkat tahun, makin meningkat penyu tu. Okay, sampailah sekarang ni 2025, kita telah menerima 1100 pendaratan. Ada peningkatan lah. Okay, musim penyu musim start daripada bulan 4 sampailah bulan 9. Bulan 10 tu ada giat tapi kurang lah. Macam semalam kita menerima seekor je malam naik. Okay, paling banyak naik dekat sini 20 ekor satu malam bertelur. Okay, yang pertama penyu belimbing, yang kedua penyu agar, yang ketiga penyu lipas dan yang keempat penyu karah. Okay, anak yang kita nak lepas ini adalah anak penyu agar. Okay, pastikan semua pakai glove. Nak pegang anak penyu semua pakai glove. Okay, jangan bimbang, glove kita bagi. Kita bagi satu seorang pakai sebelah je. Jangan dia ada pakai glove lepas tu push mana-mana, salah lah. Salah SOP kita lah. Okay, boleh Okay, cara pegang yang pertama. Okay, boleh pegang macam ni, lembut je lembut je pegang nampak Okay. Bagi Hello. Hello. Hi. Halo penyu.
Alright guys, so dia bagi kita pegang penyu ni. Ni orang panggil penyu agar. So dia dalam berusia dalam 3 hari macam tu. Sebenarnya lepas 3 hari dia akan lepas pergi ke laut. Dan ratio dia 1000 penyu agar yang dilepaskan, hanya satu je yang survive sebab dia jadi makanan kepada ikan, burung elang and what not, right? So itulah, kita akan lepas dia untuk hari ni. And then itulah, so ini experience yang best lah sebab boleh pegang anak penyu macam ni kan. So it is a good experience. Dan kita akan lepaskan daripada tepi pantai Satgi dan dia akan scan tempat tu untuk masuk ke dalam laut. Dalam masa 20 tahun insya-Allah kalau dia survive, dia akan naik balik ke tempat yang sama juga untuk untuk bertelur. Okay, so aku bagi nama dia Rosmah pula. Aku bagi nama dia Bob lah, bagi nama. Tapi tak boleh ni. Tak tahu betina ke jantan. Mana tahu dia semua jantan ke? Kalau besar ni, kita nak beza mana satu jantan, mana satu betina. Oh, kalau macam ni tak tahu lagi lah. Tak tahu. Sama-sama je. Sebab tu saya kata penegasan dia tu. Okey, so sejuk anaknya jantan, panas anaknya nak betina. So kalau naik kat sangkar tu anak. Tapi kalau kata contoh kalau dia jantan dia takkan naik untuk bertelur. Naik 20 tahun ke datang dia betina. Betul lah. Dia menetap pula 47 hingga 60 hari. Jadi sebab itu dah lepas waktu nak setengah ke 7 ni malam ni. Sebab masa ni pemangsa kurang aktif. Sebab tu saya pelik kenapa 6.30. Sebab pemangsa kurang aktif lah waktu tu. Okey, faham. Masih banyak ilmu saya belajar ni. So nak pegang ni sentiasa kena pakai glove sebab dia takut kalau hang tak pakai glove nanti dia bagi infection dekat penyu ni. So waktu ni kita tak tahu pun dia jantina apa, dia jantan ke dia betina. Nanti dia sebab dia ikut suhu. Kalau 29.5 ke bawah if I'm not mistaken betina. Kalau 29.5 ke atas dia jantan. So tak tahulah dia jantan ke betina. So nak bagi nama apa tadi ya? Bagilah nama Bob. Kalau hang lelaki lah. Kalau hang perempuan bagi nama Bobiah. Bawa dia pusing, dia pening sikit. Wee. So semua ni adalah pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk pelepasan anak penyu juga. Ramai ni, dalam 100 lebih keluarga yang mai ke sini. Kalau tengok line dekat sini, ni adalah kotak yang dia dah buat dah untuk pelepasan penyu ke laut daripada pantai ni lah. So dia pecahkan kepada 2 grup tadi, dia letak 2 kotak tepi ni. So dia boleh buat pelepasan, dia akan lepas dari sini dan penyu tu akan merangkak masuk ke dalam laut. Yang tu nombor 1, 2,000.